Hai guys, kembali lagi kita dalam Barang Maiden Apa hari ni. So, hari ni saya nak bawa untuk kita tengok barang-barang yang kita boleh dapat dekat Maiden dengan harga yang sangat berpatutan. Nak tahu barang apa? Jomlah kita tengok. Barang pertama kita ada botol air. Dekat Maiden ni kita ada macam-macam design botol dengan harga serendah RM5.99 je. So siapa yang nak beli botol, nak cari botol untuk anak, untuk suami, untuk isteri, boleh datang dekat Maiden. Tengok sikit. Untuk barang yang kedua, kita ada food container macam ni. Okey, container macam ni dia senang untuk kita letak barang dalam ni dan kita keluarkan makanan. Contoh benda yang kita boleh letak kacang, kita boleh letak bijirin, kita boleh letak kuih-kuih. So kita juga ada container yang viral macam ni, okey. Dia ada dua kompartmen. Yang paling best, dia bagi sudu dengan garpu sekali. So senanglah kalau korang nak makan nanti. Selain daripada tu, kita juga ada silicone kitchen utensil set. So dekat sini bukan dia ada kotak macam ni, kita juga ada yang jenis macam ni. So kalau korang nak dapatkan barangan kelengkapan rumah, apa sahaja daripada masakan, pakaian, barangan tidur, barangan basah, semua boleh dapatkan di Maiden.